Assalamualaikum Cik, nak minta tolong sikit boleh tak? Pakcik parking kereta kat situ. Tadi apa lepas tu nak... Okey baik, tak apa, terima kasih. Assalamualaikum Cik. Adik, tak maaf, pakcik nak minta tolong sikit boleh tak? Pakcik parking kereta kat situ tadi. Lepas tu nak bayar pakai touch, cari macam mana nak buat ni. Tolong je. Bolehlah RM5 pun tak apa, saya nak bayar situ je. Minta maaf malu sangat ni. Dah macam pengemis pula. Nama apa tadi? Nama apa? Nama saya Cikgu Syahri. Saya seorang content creator dekat TikTok. Hari ni masuk perangkap. Hari ni masuk perangkap. Saya tak perlukan cash ni, tapi sebab awak sudi tolong saya nak bawa awak ke kereta. Saya nak bagi hadiah kat awak. Boleh? Jom kita pergi sana. Nama apa ni? Bagi tahu nama. Jauh ke? Tak jauh, depan tu je. Nama apa? Zakia. Zakia. Ini nama apa? Amira. Amira. Mesti menyesal tak tolong kan? Memang cashless. Oh, cashless. Amboi, generasi baru sangat sampai cashless. Saja datang shopping ke apa? Sekarang ada event lah. Event apa? Event dengan Emirates. Dengan airline. Stewardess ke ni? Tak tahu. Macam ni pendek nak jadi. Mana boleh tahu. Kita tak tahu rezeki orang masing-masing. Kalau saya nak apply jadi steward boleh tak? Kita bukan bahagian tu. Awak bahagian apa? Kita travel agent. Travel agent dengan Emirates. Okey, kalau kata saya nak book, apa dia panggil? First class suite kan? Kalau KL London, dia akan transit di Dubai kan? Ya. Boleh dapat apa-apa diskaun tak? Diskaun yang Sebab last saya check dengan saya punya travel agent, tiket tu sehala. diskaun 5% tu. Tak boleh berlangsung bagi diskaun. Okey, kita dah sampai kat kereta saya. Jawab soalan dengan betul, salah satu ni milik awak. Okey. Boleh? Ya. Okey, soalan pertama. Bila saya buat live? Bila awak buat Saya buat live sekarang. Jawapan dia Jumaat dan Sabtu. Oh, 2 hari ya, je. ya. Tak apa, no problem. Semasa saya buat live selalu apa saya bagi? Macam ni lah. Macam mana? Buat shot macam bagi hadiah tiba-tiba macam tu. Hadiah apa saya bagi? Tak pasti. Depan mata ni. Cincin lah ni. Cincin lah. Okey, tak apa. Okey, betul lah satu tu. Soalan nombor 3. Malaysia ada berapa buah negeri? 14. 14. Okey. Negeri apa yang digelar Serambi Mekah? Kelantan. Kelantan, betul. So memandangkan Zakiah sanggup bantu saya walaupun diskaun RM5, saya minta 10 dapat RM5. Tapi tetap saya nak reward. Salah satu ni milik Zakiah. Pilih dan ambil yang mana satu. Satu je, sekali dengan kotak. Ambil lah. Apa tu? Pandai pilih. Okey, itu adalah hadiah saya kepada Zakiah. Disebabkan Zakiah sudi membantu saya walaupun diskaun 50%. Nombor 2, ada TikTok tak? Ada? Ada. Boleh tak follow saya? Saya baru ada 900 orang. Oh ya lah. Malu ni. Tua dah buat TikTok ni kan, nampak orang tengah tengok kan. Apalah dia buat. Oh, sorry, nervous. Lah. Tak apa, baru RM5. Bukannya hilang RM100. Okey. Cikgu? Okey, follow. Okey, dah follow. Alright, good. So Zakiah, nah, saya kembalikan 50% awak tu. Saya tak nak. Kereta boleh parking sendiri tak? Jangan bayar pakai kereta tak boleh. Thank you dah. Alright, okey. Berarti saya masuk dalam TikTok, awak masuk tapi first class tiket tu make sure bagi tahu lah. Okey, KL London lah. Okey, bye-bye. Walaupun 50% tak apalah, kita bagi reward orang. Sebab orang buat baik, kita kena buat baik dengan orang. Itu nombor 1.